Kumpul mainan, kumpul kenangan. Saya Fendi dan selamat datang ke video SM Collector. Hari ini saya dan Abang Ashraf pergi ke salah satu 7-Eleven cafe yang ada Pokemon team window. Dia ada Pikachu, Eevee, Pulpit, and a Squirrel, Jigglypuff, Charmander dan juga Bulbasaur. So alang-alang dah sampai ke 7-Eleven ni, kita pun masuk dan lihat apa yang ada di dalam 7-Eleven cafe ni. Masuk-masuk saja saya dan Abang Ashraf ternampak blind box versi Shinchan. Ada beberapa jenis blind box yang ada di sini. Mungkin ada juga yang tak tahu apa itu blind box. Blind box bermaksudnya ada pelbagai jenis design yang ada di dalam paket-paket kotak ni. Tapi kita tak tahu apa yang boleh kita dapat. Semuanya bergantung kepada nasib kita. Di sini juga ada blind box Ultraman. Ini official Bandai. Ada Ultraman Zero, Ultraman Blazer dan juga ada Mega Bloks Pokemon. Siri ni ada Pokemon yang ala-ala macam Pikachu tu. Saya macam dah lupa nama dia. Oh ya, Mimikyu. Alright, dah baru teringat nama dia. Alright, dah selesai tu kita pun mencari kad Monster Galaxy card. Yang kami jumpa kad Techno Breaker Gempa. Di belakang dia ada Concho Ranger, Gempa, Duri, Gopal dan juga Fang. So tanpa kita buang masa, mari kita unpack. Tapi surprise, kita tukar pack guys. Sebab waktu nak buat pembayaran tu kami ternampak kad Gentar, iaitu daripada pack Techno Breaker 4/9. Gambar depan kad Bobo Boy Gentar yang memakai gauntlet Gentar. Design macam biasa, tak pernah mengecewakan dan memang cantik. Seperti biasa di belakang kita punya tagline, kuasa di tanganmu. So tanpa kita buang masa, marilah kita buka pack yang Gentar ini untuk lihat kad di dalam. So kita ketepikan dahulu kad attack dan tarik kad di depan ke belakang. Dan kad pertama kita Bobo Boy Halilintar dengan HP 140, attack 100. Efeknya pula, jika pernah gunakan kad Bobo Boy Gempa, tukarkan kad ini dengan kad Bobo Boy Gentar dari deck dan aktifkan efeknya. Not bad. Auto jadi gentar lah efek dia guys. So kad kita yang seterusnya adalah Rocket Fish, HP 160, attack pula 80. Dia punya efek, susun semua kad di tangan ke dalam deck dan ambil 3 kad paling atas. Function kad ni kalau macam kita dah tak ada ataupun hampir-hampir break, kita boleh gunakan efek dia. Not bad. Kad seterusnya adalah Papillon, HP 60, attack pula 60. Efek, automatik menang jika kad Papillon ada di zone kalah. Not bad. Seterusnya Bobo Boy Ice, HP 120, attack pula 100. Efek serangan pertama kad lawan tidak berkesan. Kad seterusnya pula adalah kad Ozone Air. Not bad design. Kad ini digunakan sebagai pengganti Ozone. Dan yang terakhir, kad Bobo Boy Gentar. Siri ni S lah guys, S. HP 180, attack pula 220. Efek, HP tambah 60 setiap kali kalah Ozone. Ini barulah strong. Dan design kad memang tak pernah mengecewakan. Kita boleh rasa dia punya embossment tu timbul-timbul tau dekat kad ni. So macam biasa, kad dah cantik, kenalah letak dalam sleeve. Barulah nampak bergaya dan juga smart. Salah satu faktor kenapa kita simpan kad dalam sleeve ada untuk memastikan kualiti dia terjamin. So ini adalah antara kad-kad yang kami dapat. So sampai sini sajalah video kali ini. Jumpa next time. Bye.